Nombor 2. Puan Lashmi membuka sebuah kedai pakaian. Okey, jaga okey. 1,800. Baik. Oh, ini masa ni buat bagi jumlah tersebut semrata diri. Okey. Dia nak beli 5. Tapi harganya dikongsi sama banyak dengan Puan Lashmi dan 2 orang kawannya. Okey, so maksudnya kita kena bagi berapa? 3 orang. Tapi dia nak tanya Puan Lashmi saja. Okey, so ayat matematiknya yang pertama kita kena tahulah berapa pasang berapa pasang pengawal dingin nak dipasang. Jawapannya 5 kan? Okey, jadi ayat matematiknya ialah 5 darabkan dulu dengan RM 1,800. 1,800 kan? Dapat jawapan dibahagikan dengan Lashmi dan 2 kawannya. So bagi berapa? Bukan bagi 2, bukan bagi Lashmi, bagi semua. So 3. So masuk lagi 3 ni, mana kita akan tahu siap seorang tu bayar berapa. Gitu. Okay, so apa nak buat? Darab dulu lah. 1,800 darab dengan 5. Sifar 44. 5 kali 1, 5 tambah 4, 9. So 9,000 bahagi 3. 3 dengan 9 ni boleh. So dapat 3. So jawapannya ialah seorang kena bayar 3,000. So tanya siapa Lashmi? Lashmi seorang lah kan. So jawapannya RM 3,000 yang dia kena bayar. Okey, boleh? Okey. Apa yang cikgu nak kongsi lagi kat sini Baik. Kalau cikgu buat macam ni, awak faham tak? Sekejap, cikgu tukar balik. 5 ni sama tak 10 bagi 2? Sama tak? Kalau sama, kita boleh gunakanlah RM 1,800 bagi 3. Dah. 18 ni boleh tak dibagi dengan 2? Kan boleh kan? Sipir 2, 2 dah 1 dapat. 2 kali 1 dapat 2. 18 kali 9. Jadi tinggallah 10 kali 900. Jawapannya 9,000. Pun sama juga. Tu cara lain lah. Bagi 3 je lah. Okay, so itu saja.